Kalau kita lihat dalam Quran, ayat ini, "Fallahu khairun hafizah" ini ada sekali tu je. Berkait dengan kita panggil seorang bapa yang pernah dikecewakan oleh anaknya, melakukan kesalahan yang cukup besar, sehingga menyebabkan Nabi Yusuf, kita panggil terabai dan juga diambil orang, dijual apa semua kan. Ketika itu Nabi Yaqub kata, "Fallahu khairun hafizah." Maksud menyerahkan penjagaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah Taala lah yang paling baik dari soal menjaga itu. Bila mana kita sudah tidak percaya, susah nak percaya pada orang di sekeliling kita. Jadi perkataan hafazah ini juga kalau kita lihat, nama Allah SWT Aziz, ataupun Hafiz. Konteks ni kat sini, hafazah, Hafiz. Kan? Jadi salah satu cara kita untuk kita panggil untuk memahami Asma'ullahil Husna ini, nama-nama Allah Ta'ala yang indah ini, ialah dengan kita setengah nama tu kita berakhlak dengan nama tersebut.